Lemang satu kali. Kita mancing sotong ini kita mencadak sotong. Pagi masih buta, embun hiasi rimbun, siap joran dan tali bekalan sudah disusun. Hati melonjak riang ke destinasi kita tuju, mencari sang trofi di lubuk yang menderu. Umpan dilempar, tenang di permukaan, mata memerhati menanti penuh debaran. Satu sentapan, jantung mula bergetar. Inilah masanya, aksi mula terpancar. Pocok 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Mersing menjadi destinasiku, sotong menjadi habuan. Ikan membaham, semua penat pun hilang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat tengah hari. Hari ni aku mancing lagi. Kita mancing sotong ni kita mencadak sotong. Macam biasa, kalau aku mencadak sotong, aku akan turun dengan bot ni bot buat miskam Hari ni kita orang bersepuluh, trip saudara mara sepupu sepapat. So jom kita kenalkan player. Ini kita ada Zaim Zaim. Kita ada Aiman. Ni dah lama tak turun ni. Pocok 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Mersing menjadi destinasiku, sotong menjadi habuan. Mantap. Ni pacar aku. Ini Cik Lee, okey, sepupu aku. Sepol, bersegamat. Ni ayah aku, tu adik aku. Partner tu pakcik aku. Ni anaknya, sepupu aku. Player baru. Kita nak tengok yang kena. Bapaknya yang kena. Okey. Kita mencadak sotong. Kira aku tahun ni trip pertama lah turun kat sini. So, ini bot dia. Macam biasa lah, aku akan turun naik buat miskam lah. Okey, kita dekat Mersing. So, inilah bot dia. Aku macam biasa lah akan duduk depan sini lah. Belakang tu nanti boleh ngedak-ngedak ikan. Okey, trip satu hari. Kira turun petang, balik besok pagi. Okey, targetnya sotong, adikan lah. Ya, itu dia. Sing Jom. Jam sekarang pukul 3 Kita terkandas kejap sebab ada masalah technical sikit. Jadi kita ada player import daripada Segamat kena check wiring nampak. Kerja wiring, mancing kena wiring. Baru nak cuti. Baru nak cuti kena kerja. Hari dari kerja. Tak apa, air pun masih tinggi lagi. Kita belum gerak lagi. Relax dulu. Tak kira laut, sungai ataupun muara, janji ada strike, hati rasa gembira. Lepaskan penat lelah di tepian air tenang. Bersama kawan-kawan kita semua pemenang. Remy strike, I say. Lawan arus deras dari siang hingga ke malam. A few moments later. Okey, kita dah sampai spot pertama. Kita drop candat dulu Try dulu tengok. Bismillah. Air laju. Okey.
Pancing ada. Oh, dah. Saya pun kutuk ikan je. Asyik angkat. Oh, mantap. Pakai candat. Oh, candat batu je. 150. 15 berjalan. Mal kena baling jauh sikit. Oh, panas mancing lah. Tak belakang lah. Ada. Kering, panas. Hebat lah mu. Padu-padu mantap. Corona. Pandai lah tengok. Jom panas ni. Apa tu? Oh. Anak ikan emas. Tagak celup. Oh, mancing ikan. Betul lah. Tap. Lucut aku. Oh, makan balik. Dia makan balik. Batu 250 gram. Selah kuning. Kau batu berat kasi dia benam tu kan. Kau betul-betul melayan ni macam udang main ni. Oh, the feel. Arus laju, batu 250 gram. Baulah padu. Ni cumi kena pun tak rasa. Bot dah mula banyak. Mana tak naik kau ni? Penat ke?
Lemah. Lemah. Aku nak tak? Ada tu. Dia dah start makan ni. Dah makan. Aku dah makan dah tu. Weh, dia makan tu lah pun. Wah, makan tau, ingat tak makan eh? Makan batu je. Makan batu. Ya. Soto dah start makan, Kutip, cepat-cepat. Nanti dah tak ada toilet kutip. Sekarang dah pukul 6.10 minit Sotong dah lebih kurang 10 kilo. Macam mana kau mancing ni? Macam tu lah. Banyak air kau dapat dia. Kau tak pernah dapat ada karen tu. Dia timbul dulu kita orang karen. Double strike. Berat aku ni. Pun. Santut. Oh. Dah, kau punya tu dah. Dah, tak lah. Ha, aku ni bukan lah. Ya. Ha? Itu punya ni ada tadi. Bukan lah. Mak. Oh. Lemang. Double strike. Akan terus. Aku dah tukar baik pakai jari ni. Sini. Totong kat bobot lah Zain. Mana boleh kentali ikan ni? Maksud dia dah memang ajal dia. Memang dia ni yang putus cinta ni.
Pul, gambar pul. Macam mana? Warna pink ni bahan barang bukti. Dah. Oh, bawah tu terlepas. Jauh dia mancung eh. Bawah ni apa? Oh kan tu terlepas. Ini malam berumpan bagus ni, sungut dia ni. Oh, mantap diri aku. Pandai ya Didi angkat sotong. Tukang angkat tu pandai. Double side. Krek terkeluar je. Cuncut. Double strike lagi. Mantap. Pink dengan merah putih. Oh. Sorry. Ini lemang ke 2 ekor? Tentu 2 ekor. Bismillah. Pul. Apa? Satu kali pul. Jap dia sayang dia. Hah? Nak 3 ekor terus? Aku ambil dulu. Cepat. Dah. Mati kering budak sotong ni kang. Potong nampak semua. Yang 0.5 apa? Dah. Yang mana? Tu ada 0.5. Okey. 0.5 di kampus. Zaim. Ini Zaim. Okey, pak. Lemang satu kali. Habis saya kopi aku rasa sotong ni kang. Wah, dah betul lah tu. Masuk dawat. Mana lemang angkat? Oh. Tak tu. Aduh, kecil sikit aku punya je.
Ha? Jam sekarang dah pukul 7.20. Keadaan ni. Potong. Picing sikit lah lebih generator. Hantar lagi sotong. Dia, ping ni rancak dia? Ha? Ping ni rancak? 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 Rancak. Wah, berat. Oh. Makan apa, Dit? Apa? Nasi lemak sambal sotong. Sotong fresh ya? Laut Mersing je ada. Jemput makan guys. Periuk, satu periuk pasal Oh. sotong. Satu periuk ni. Ini buat kenduri ni. Man, okey man. Kita punya bos awan sinar ni. Tokek udang kita ni. Steady ke ya? Pun kayu pun ni. Mana? Bawa motor. Buka dia mana? Emang guys. Ya. Oh. Jam dah pukul 9. Sotong dah kurang. Sebab air dah mati ya. Air dah gerak slow. Dah nak ke mati ni, dah nak stop. Tunggu ada arus sikit lagi. Baru kita gasak. Generator kat sini tu panas tu kaki tu. Okey. Jomlah. Jiran sana pun meriah, terangnya. Terbosan-bosan benda air mancing. Potong tak makan, kita layarkan polo dulu lah. Pukul hampir pukul 10 Sotong dah kurang makan, kita main 60 lah.
Air ikan boleh balik buat goreng ke. Kabut. Mana nak main polo, mana nak main ni. Ha? Tak ambil. Ikan apa lo? Tu? Malam. Ha. Boleh lah buat goreng-goreng ni. Orang rumah suka yang tu. Oh kan. Tak. Dik, sebelah dik. Apa tu? Itu dia. Itu dia. Bos awal sinar operasi. Setelah berapa jam di kandor. Jahat tu. Baru muka ada senyum. Baru ada sinar. Barulah ada sinar. Hilang mabuk. Kosong. Tanda. Orang. Moncel. Belah-belah tu. Sama jahan. Double strike.
You cecak. Baru cakap tadi orang belakang kena jerung. Belakang sikit. Belakang. Tak melawan pun. Lah. Ui. Santet. Lah barakuda. Morning pagi-pagi. Pukul 7 pagi inilah keadaannya. Mancing. Ada kala gasak, ada kala tak gasak. Kurang. Hari ni kurang lah. Tak apa. Kita layan view je. Okay. Ini perhentian terakhir sebelum kita balik. Kita mancing dulu. Kita nak balik, ikan nak balik. Benang kita. Nampak. Kau ikan merah lah ni, kau tak jenak ni. Kau jenak aku pancing pun. Ya, kacau. Main kau. Oh, terpunggah lu kita sampai darat dah ni. Punggah lu. Punggah. Kita dah ngantuk. Okay, ni hasil kita seharian ya. Boleh lah. Janji ada kan. Tak ada ikan jerung ni pun katanya ada orang order. Tahu aku mancing dengan jerung semalam. Potong. Nanti kita akan timbang sikit-sikit. Kita akan beritahu lah berapa total sekali. Rasanya anggaran dalam 30 lebih sikit ada. Okay. Dah. Sekarang kita nak buat pembagian harta pusaka. Akan bagi-bagikan pada 10 player. 3 pendek, 3 panjang. Betul. Tak panjangnya yang Remy strike, kaki pancing tegar. Remy strike fishing.